Separuh tahun dah berlalu, tapi berapa banyak simpanan tumpuan yang masih lagi kekal? Atau semuanya dah bocor satu demi satu? Kalau dari awal tahun tadi, Januari, tumpuan mula simpan 1 gram emas setiap bulan. Hari ini, tumpuan dah ada 5 gram emas. Nilainya lebih kurang RM2,460. Tapi tahu tak? Kos sebenar simpanan tumpuan sebenarnya mungkin jauh lebih rendah daripada harga semasa. Inilah yang dipanggil sebagai teknik pemurataan kos atau lebih dikenali sebagai cost averaging. Contohnya, bayangkan tumpuan simpan 1 gram emas setiap bulan. Januari RM409, Februari RM435, Mac RM450, April RM482, Mei RM483. Jadi, jumlah keseluruhan RM2,259 untuk 5 gram. Kos purata hanya RM451 per gram. Tapi, harga semasa emas sekarang adalah RM492 per gram. Maknanya, tuan-puan dah pun untung RM41 untuk setiap gram walaupun tidak perlu tunggu harga emas jatuh. Inilah kelebihan emas. Ianya simpanan yang kalis inflasi, susah bocor dan tidak perlu risau naik dan turun harga sebab kita simpan emas secara konsisten. Kita bandingkan pula dengan duit dalam akaun bank. Senang lesap. Tabung haji, ASB, kadang-kadang kita terguna dalam diam. Tapi dengan emas, bila dah beli dan simpan, ianya bertahan, kukuh. Dan paling penting, nilainya naik daripada tahun ke tahun. Kalau tuan-puan nak mula simpan emas dengan cara yang paling mudah, saya syorkan tuan-puan untuk simpan dalam akaun Gap PUBG Gold kerana ianya adalah paling mesra pengguna. Simpanan serendah RM100, tiada komitmen bulanan, tiada yuran tersembunyi dan semuanya boleh buat secara atas talian sahaja. Dan bersedia nak ubah cara simpan duit? Jangan tunggu masa yang sesuai. Tuan-puan mula dahulu, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.